Udah. Kau apa, Beb? Buat report ni. Sarah, kau dah daftar ke vaksin untuk booster campus minggu depan? Tak lagi. Aku sebenarnya was-was sebab aku ada tengok influencer ni, Melo Rizal. Dia cakap dalam vaksin ni ada bahan kimia. Nanti badan kita jadi acidic. Kau tengok. Kejap, kau orang baca komen sekejap. Kak Melo, Kak Melo ambil vaksin. Korang tak ada percaya sangat lah dengan vaksin-vaksin tu. Tak payah, vaksin tu tak elok lah. I dah pernah ada experience dah dengan vaksin ni. Esok tu I demam teruk seminggu. Apa cakap? Kau tak payah percaya dengan vaksin ni. Alah, Melo Rizal tu bukan pakar. Kau Sarah, banyak benda online sekarang ni tak disemak langsung pun. Tapi, aku setuju dengan apa yang Sarah cakap tu. Hari tu, aku dah tengok satu video TikTok ni tau. Budak tu, lepas kena cucuk vaksin, dia terus lumpuh. Doktor sendiri pun dia menyesal ambil vaksin. Dah, jangan terus kaitkan semua kejadian dengan vaksin tanpa bukti. Itu mungkin kebetulan. Alah, kau tu Dr. Israeli. Mestilah kau sokong. Aku rasa semua ni konspirasi farmasi besar je. Nak buat duit je. Mana boleh kita percaya. Lagi satu, orang yang dah ambil vaksin tu pun kena COVID juga. Apa faedahnya? Macam ni, macam pakai seatbelt untuk elak kemenangan, tapi boleh selamatkan nyawa. Vaksin tu kurangkan risiko teruk, tapi boleh memberi jaminan berkelak. Tapi aku tengok kawan aku, dia tak ambil vaksin. Tapi sihat je. Tak ada pun masuk hospital. Itu namanya falasi bandwagon. Ramai orang buat, tapi tak semestinya betul. Kita kena guna akal, bukan ikut kata orang ramai. Tapi Melo Rizal tu dia berjaya, popular, sihat. Takkanlah dia nak tipu beribu followers dia. Tapi Sarah, itu falasi juga. Namanya appeal to authority. Popularity tak sama dengan credibility. Kita perlukan sumber yang boleh dipercayai. Apa-apa pun, aku tak nak ambil vaksin. Aku tak nak jadi bahan eksperimen. Vaksin tu baru sangat. Mana tahu kalau ada kesan jangka panjang ke nanti. Dah, kajian vaksin ni dah dijalankan satu dunia. Berjuta orang dah ambil. Risikonya jauh lebih rendah berbanding komplikasi COVID. A few moments later. Korang tengok buat apa ni? Yelah, kita orang tengah borak pasal vaksin-vaksin je. Sebenarnya, daripada tadi saya dengar pasal korang borak ni. Menarik sebenarnya, tapi saya ada nak kerja sikit. Bukan nak marah cuma nak kita fikir sama-sama. Contohnya, bila kita fikir orang ni tak ambil vaksin, ramai tak ambil vaksin, jadi kita tak payah ambil jugalah. Ini adalah falasi bandwagon. Kalau semua orang buat, tak semestinya betul. Ataupun kita cakap, Aiman ni disokonglah vaksin sebab dia sudah mimpi. Ini adalah serangan peribadi, bukan hijab. Ataupun yang paling famous sekarang, masyarakat mudah nak percaya influencer yang famous. Apa yang influencer cakap, terus percaya. Salah tu. Tak semestinya dia popular. Dia ni betul. Ataupun yang selalu orang terlepas pandang. Contohnya, ada seorang ni ambil vaksin. Lepas dia ambil vaksin, dia kena penyakit yang teruk. So, kita semua biasanya akan salahkan vaksin tu yang menjadi punca pada saat itu. Tapi sebenarnya ini adalah cross-talk. Kadang-kadang benda ni dia berlaku serentak, tapi tak semestinya vaksin tu punca kepada penyakit tu. Jadi, masa-masa macam ni lah penting kita ada satu filter dalam kepala kita. Sebelum kita percaya ataupun sebelum kita nak cakap sesuatu, kita kena tanya diri kita dulu. Macam-macam soalan, contohnya siapa yang cakap? Dia ada betul ke? Ini hujah ke main hakikat? Sebab benda ni bukan je boleh jaga diri kita je, tapi boleh juga jaga diri orang lain sekeliling. Kalau kita rajin sikit
tapis maklumat, insya-Allah bukannya dapat jaga diri sendiri je, tapi boleh jaga juga orang sekeliling. Faham? Kita bukan nak bahas siapa, tapi kita kena buat keputusan berdasarkan ilmu. Ini soal kesihatan awam. Saya rasa saya kena tapis balik lah siapa yang saya follow. Sebab kadang-kadang saya main ikut je. Aku pun rasa yang aku ni terlalu percaya pada benda yang trend. Lepas ni aku kena cari daripada sumber yang betul. Nak juga tahu apa tujuan perubatan yang korang selalu sebut. Bagus, itulah langkah awal yang sangat penting. Kita kena jadi penyebar maklumat yang sahih, bukannya penyebar panik. Dalam dunia penuh suara ni, jadilah suara yang bagus.